Bismillahirrahmanirrahim. Unboxing Dambola di Hafiz Fried Chicken Bertam. Bismillah, insyaAllah kami buka peluang kepada seluruh owner-owner restoran untuk kami laksanakan tournament Dambola di restoran anda sambil kami promosikan makanan anda secara live. Okay. Dan yang paling penting, bukan sekadar game Dambola, dia ada hadiah-hadiah menarik juga, berupa hadiah RM1 pada siapa yang menang. Okay. Apa yang anda dapat dalam box Dambola ini? Ada set player dalam kotak ni. Okay, boleh letak stiker sendiri dan boleh susun dalam kabinet macam ni lah. Ni player untuk main Dambola. Okay, macam nak main senang saja. Kita buka kotak ni. Okay, untuk video kali ni disponsor oleh Torbak. Tak selesa, buka Torbak, letak kat tangan, bau, lega. Okay, dalam kotak ni simple, dia ada apa? Padang bola lah. Nama pun bola mesti ada padang. Just buka macam ni dah boleh main. Inilah keunikan Dambola, mudah dimain. Okay, so cara nak main senang saja. Kita susun Dambola. Okay, ambil ni, susun. So makanan dah sampai, jom kita lihat. Okay, minta izin kita susun macam ni lah. Fried chicken. Okay, order sampai awal sangat. Tengah buat video terus sampai. Inilah dia punya presentation kotak, sangat cantik, sangat premium. Okay, kita letak tepi dulu Dambola. Kita review Hafiz Fried Chicken sambil-sambil main Dambola. Okay, kita boleh nampak lah masuk kan. So inilah yang anda akan dapat. Memang feeling dia memang feeling restoran international lah. Okay, sebelum tu sambil-sambil kita nak tunggu ayam sejuk sikit, sebab ni terlampau panas ni, baru siap. Berapa fish panas. Kita boleh susun dulu Dambola. Dambola senang saya nak main. Susun seperti main bola. Okay, susun seperti main bola. Boleh lihat kat sini lah cara nak main ni, semua dah ada kat kotak ni. So kita akan share cara nak main beginner. Okay, beginner main macam ni lah, 5 lawan 5. Satu orang gerak 8 kali, termasuk tendang bola, dan 2 giliran. Kita tunjuk terus praktikal. Okay, so 5 kanan 5 kiri. Yang paling best boleh susun random, ikut strategi kita. Yang penting ni 5 macam lebih Okay, tim mana yang tak cukup, komen. Tim biru tak cukup, so kita masukkan tim biru satu lagi. Bola jangan lupa. Bola tak ada, tak boleh main dalam bola. Okay, dah cukup. Okay, cara nak main senang saja. Sementara tunggu sejuk ayam yang maksud. Panas juga ayam. Panas sebab dia baru goreng. Okay, saya mungkin first customer. Okay, so pada siapa mungkin owner Hafiz Fried Chicken Bertam nampak potensi Dambola ni untuk kita majukan di kawasan Bertam, untuk kerjasama boleh contact nombor kat bawah. Okay, so kita tunjuk cara main satu, kita akan review lah makanan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Sebab tak expect terlampau laju, baru order dah siap. Sebab tu kalut sikit tadi, tak faham. So cara nak main senang saja.
Terus tunjuk contoh. Okay, nak main bola mesti kena move toward the ball. So apa-apa pun pegang player dulu ke bola. Okay, maximum start 8. Bila sampai bola boleh pass bola straight line je. Okay, contoh contoh move 5 pass 3. Okay, saya akan move 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sentiasa masuk kotak yang sama dengan bola. Dah habis 5 start. Tinggal lagi 3 lah untuk cukupkan 8. So boleh tendang 3 ni 6, 7, 8. Nak patah balik boleh tak? 6, 7, 8 6, 7, 8 6, 7, 8. Macam pergerakan queen lah. So disebabkan dia nak pass 6, 7, 8. Nak pass kat nombor 9 ni, dia buat 6, 7, 8. Okay, ulang balik dengan mudah. Maksimum 8 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Ambil bola 6, 7, 8. Okay, saya pass kat belah kiri lah. Okay, jadi boleh ke ambil ni selagi dia macam jalan queen boleh ambil. Contoh yang ni tak boleh ambil sebab apa? Dia macam L, macam kuda. So ni tak boleh ambil. Kita ambil 9 ni lah. Okay, 1. Lepas tu boleh tendang kat sini, 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 sini. So saya nak tendang ke forward lah. 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa tak boleh 6? Sebab dia dah block. Okay, so 5 yang maksimum. Jadi saya dah habis 2 turn. Turn pihak lawan pula akan tendang 2 turn lah. So saya try buat potensi boleh shoot ke tak. Kita try 1, 2, 3, 4. Habis 1 turn. 1 turn lagi. Ambil nombor 6 ni. 1, berikat bola. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sikit je nak gol. Kalau lagi 2 step gol lah. So nak gol, bola ni kena ada dekat